Salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menghasilkan projek inovasi faham pembelajaran digital. Projek yang saya hasilkan ialah Funimals. Funimals merupakan kad imbas interaktif yang digunakan untuk mengenal haiwan khusus untuk murid berkeperluan pendidikan CAS MBBK. Baik, tujuan saya menghasilkan projek ini adalah kerana saya mendapati bahawa MBBK sering menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti nama haiwan melalui buku atau gambar statik. Jadi mereka memerlukan bahan yang lebih visual, interaktif dan mesra kognitif agar lebih mudah faham dan kekal dalam ingatan. Oleh itu, saya memilih menggunakan aplikasi Quizlet sebagai platform utama. Sebab saya memilih aplikasi ini kerana boleh membantu saya membina kad imbas digital interaktif yang menggabungkan gambar sebenar, teks, audio dan latihan kuis secara automatik. Akan menunjukkan bagaimana menghasilkan kad imbas interaktif Animals. Pertama sekali, buka Google dan cari Quizlet. Tekan masuk dan tekan simbol tambahan create untuk buat flashcard. Okey, seterusnya masukkan tajuk Animals. Okey, dalam projek ini saya akan membantu murid mengenal 15 jenis haiwan. Jadi saya telah menyediakan satu file PowerPoint. Dalam setiap slide saya telah masukkan nama haiwan, kategori adalah haiwan jinak, haiwan liar dan haiwan ternakan. Dan ciri-ciri ringkas dalam ayat mudah. Okey, seterusnya saya akan ekspor maklumat daripada PowerPoint ini ke dalam Quizlet dan mula membina set kad imbas. Sekarang saya akan masukkan kategori yang ada mengenal haiwan, kategori haiwan jinak, haiwan liar dan haiwan ternakan. Okey, lepas tu masukkan haiwan pertama iaitu anjing dalam terms anjing dan highlight bold dan highlight warna. Dalam definition masukkan ciri-ciri, pilih gambar dan juga letak audio sebutan. Anjing, ANJING, anjing. Anjing, ANJING, anjing. Audio ni boleh dirakam menggunakan suara sendiri atau suara AI. Dalam sini saya guna suara sendiri. Okey, ini penting bagi menyokong murid yang memerlukan bantuan dari segi pendengaran dan kurang kemahiran membaca. Masukkan maklumat tambahan iaitu kategori haiwan jinak. Untuk menjimatkan masa, saya akan tekan import dan akan masukkan semua nama haiwan dan ciri-ciri bagi menghasilkan kad imbas. Nama haiwan dan saya akan letak korma untuk menghasilkan ciri-ciri bagi ruang definition. Okey, selepas semua bahan dibuat naik, kad imbas akan dijarna secara automatik dengan import. Dan saya hanya perlu highlight dan bold dan membahagikan kategori serta meletakkan gambar dan sebutan.
kucing, K-U-U, C-I-N-G, kucing, arnab, A-R, N-A-B, arnab, arnab, A-R-Y-N, ayam, ikan, I-E-K-N, ikan, harimau, H-A-R-R-I-M-A-U, harimau, harimau, H-A-R-R-I-M-A-U, gajah, G-A-J-H, gajah, gajah, singa, S-I-N-C, G-A, singa, beruang, B-E-R-U-A-N-G, beruang, beruang, wayang, B-U-A-Y, wayang, lembu, L-E-M, lembu, lembu, kambing, K-M, B-I-N-G, kambing, kerbau, K-R, B-U, kerbau, itik, I-E-T-I, itik, itik, I-E-T-I, itik. Baik, semua bahan saya telah membuat baik. Dan nama haiwan yang dihighlightkan dengan menggunakan warna kuning adalah haiwan jinak, dan guna warna biru adalah haiwan liar, dan bagi warna pink adalah haiwan ternakan. Okey, seterusnya kita tekan create and review. Baik, jadi dia akan hasilkan kad imbas secara automatik, dan dalam sini dia juga akan memudahkan pelajar membuat ulang kaji. Contohnya, boleh tekan gambar, rujuk dan membaca ciri-ciri serta mendengarkan bunyi Anjing, A-N-J-I-N-G, anjing. dan tekan belakang untuk teka haiwan, dan seterusnya sama. Dalam Quizlet ni dia akan sedia banyak elemen, jadi kita boleh buat flashcard, boleh belajar. Contoh, yang ni anjing, jadi apakah ciri-ciri? Jadi pelajar boleh memilih. Dan tekan test buat ujian. Boleh pilih sama ada nak buat soalan secara betul atau salah, atau memilih dua soalan antara satu, atau buat matching, tulisan. Yang ni buaya. Pilih kategori setting Python. Okey. Ini A. Baik. Boleh submit. Jadi akan tunjuk markah. Boleh buat mainan sambil belajar. Masukkan kotak dalam ini dan jawab soalan. Ini gajah. Terus sambung, masukkan dan jawab buaya. Okey. Yang ni plus. Okey, jadi pelajar boleh padankan ciri-ciri berdasarkan permintaan nama haiwan. Yang ni beruang. Salah. Match. Dan pelajar boleh buat revision, ulang kaji dengan apa yang ada dalam kad imbas ini. Dan mereka boleh lihat review aktiviti. Baik, jadi guru boleh hantar link kepada pelajar supaya mereka boleh buat ulang kaji di rumah. Baiklah, bahan pembelajaran digital Animals boleh menjadikan pembelajaran lebih menyeronok dan bermakna. Murid boleh belajar secara kendiri atau berulang kali mengikut tahap masing-masing. Ia juga sesuai digunakan dalam kelas secara individu atau berkumpulan dan sebagai aktiviti ulang kaji di rumah. Itu sahaja penjelasan tentang cara saya menghasilkan kad imbas interaktif. Terima kasih.